Kalau begitu itu arahan Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami yang ditinggal. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab Qasasul Anbiya, bagaimana ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dia nak tinggalkan Sayyidatina Hajar di satu tempat yang dipanggil Safa dan Marwah. Ketika mana ditinggalkan pada ketika Allah kata, wahai Ibrahim, kamu tinggalkan isterimu dan anakmu yang baru lahir namanya Ismail. Tuan-tuan, ayah dia pasti akan memikirkan anak dia. Dia mesti fikirkan kepada isteri yang ditinggalkan. Confirm pasti ada walaupun dia Nabi. Maka Allah minta Nabi Ibrahim, Allah kata, wahai Ibrahim, kamu pergi tanpa menoleh ke belakang. Maka ketika itu Nabi Ibrahim naik sampai ke Jabal Safa, naik. Bang, kenapa tinggalkan Hajar? Kan Ismail masih kecil. Nabi Ibrahim tak nak toleh. Kenapa? Kalau dia toleh, terganggu hati dia. Maka Hajar pun panggil daripada jauh. Dia tanya, wahai Ibrahim, kau tinggalkan aku dan anak ini, adakah ini arahan daripada Allah? Nabi Ibrahim tak toleh juga sebab dia takut terganggu hati dia. Dia pun ngangguk. Dia kata, seakan-akan macam mengiyakan memang ini arahan Allah. Maka kata-kata daripada Hajar, kata-kata apa? Kalau begitu itu arahan Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami yang ditinggalkan. Tuan-tuan yakin tak kita pergi haji ni, yang di rumah tak akan disia-siakan oleh Allah. Tuan-tuan kena letak itu di bawah jagaan Allah. Sebab kita doa, wa khalifatan fil ahal, ya Allah tolong jadikan ada pengganti pada keluarga kami yang akan melengkapkan keperluan di rumah kita.